Asrop. Okay guys, so sampai dekat apa nama tempat ni, Batu 17, PKNS PKNS Okay, so kita on the way mengalihkan masa sekarang ni bersama dengan ON Abang ZR. Kita bawa saji-saji berhenti Ricis, beli ayam lah untuk birthday anak aku. Aku tak ada nak beli hadiah apa, beli makan je lah. So untuk bulan 4 ni ada peristiwa besar, iaitu peristiwa kelahiran anak pertama aku. Kemudian hari lahir aku 20 hari bulan, hari lahir anak aku yang kedua, dan seterusnya anniversary aku dengan Umar 30 hari bulan. Hebat sambutan untuk bulan ini. Jarang-jarang berlaku satu sambutan bulan 4 yang banyak lah. Dia senang lah kan, kalau kita nak buat birthday tu sekalikan saja dengan anniversary, habis cerita. Okay, so kita balik sekejap. Di minggu depan kita tak balik, sebabnya minggu depan tu kita ada nak gerak ke KL pada 21, 22 dan juga 24. Cuti di KL sebab orang rumah mak mertua lah, mak mertua kira mak orang rumah aku lah. Menjalani pembedahan bypass di IJN pada 23 hari bulan. Jadi kami sekeluarga berkampung di IJN selama seminggu nampaknya. Aku dah tempah homestay dekat KL ni. Setelah tempah-tempah kita riki-riki homestay kat KL, rupanya ada homestay banyak juga kat KL lah. Tapi kita fokuskan ke homestay yang ada di Kampung Baru. So untuk 21 sampai 24 ambil homestay dekat Plazarah, homestay panorama. Sehari lebih kurang dalam RM300, macam tu. Untuk yang last day di 24 ke 25 kita ambil di Legasi Kampung Baru. Legasi Kampung Baru harga tu mahal sikit lah, RM353. Sebab dia bangunan baru. So bila kita cek homestay dekat area KL ni, rupanya dekat Kampung Baru memang banyak homestay. Dan yang paling aku teruja sebenarnya Kampung Baru. Jadi tempat lubuk homestay sebenarnya. Rupanya bangunan baru yang aku nampak dekat Kampung Baru tu, itu merupakan bangunan apartment kos tinggi jugalah. Ada lebih kurang dalam 50 tingkat. Dia buat bangunan nama dia Legasi Kampung Baru. Ada jualan lot rumah apa semua, dan kebanyakan mereka yang membeli lot rumah tu jadikan sebagai homestay lah. Jadi di bawah grup Lezery Group silap, dia orang dah buat macam bangunan tu, satu bangunan tu keseluruhannya hampir 70% adalah homestay. Jadi untuk mereka yang berjalan dekat Kuala Lumpur, kalau nak cari penginapan yang murah dan selesa dan strategik, boleh menginap di Legasi Kampung Baru. Cuma kelemahan dia adalah lokasi nak ke sana tu jam gila bapengnya, terutamanya waktu puncak. Waktu tengah hari, waktu pagi, waktu tengah hari dan petang, memang situ kawasan yang paling teruk jam. Tapi mudah lah sebab accommodation bangunan tu sangat-sangat strategik. Sebab Legasi Kampung Baru tu dia dekat dengan LRT Kampung Baru. So boleh nak pergi berjalan-jalan kat mana-mana, boleh naik LRT lah. LRT untuk pergi ke LCC ke, nak pergi ke mana-mana lah. Boleh gunakan LRT, dan dia bersambung dengan MRT juga. Cuma MRT tak dekat sudi di lokasi lain. Cuma kita boleh pergi dekat satu lokasi untuk kita nak transportation daripada LRT ke MRT tu ke satu-satu lokasi yang lain lah. Kalau dulu aku duduk di KL belajar dulu, memang sentiasa menggunakan pengangkutan awam untuk berjalan-jalan, naik monorail, naik LRT, naik MRT. MRT masa tu belum wujud lagi, LRT lah. LRT dulu ada dua, Star LRT dengan Rapid LRT. Sekarang dah semua Rapid dah ambil alih. Monorail pun dah ada Rapid dah. So memang agak teruja lah, sebab beberapa hari berkampung dekat Kuala Lumpur ni, teruja nak bawa keluarga sendiri naik LRT. Okay, so itu nanti dalam 2 minggu lagi lah punya program. Cuma aku mengharapkan agar pembedahan mak mertua dapat berjalan dengan lancar, insyaAllah. Alright, kita teruskan perjalanan kita, sambung. Kalau ada benda yang nak dapat, kita nampak macam nak isi minyak ke tidak ni, tengoklah. Mungkin isi dekat Kahang ataupun isi dekat area-area Nita nanti, insyaAllah. Sambung selepas sini. Chasing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hasrop. Okay, kita
melihat update terkini pembinaan jambatan pintasan hidupan liar yang dah pun bermula sebenarnya. Cuma kita tengok update dia sajalah. Dia dah mula pacakkan dia punya signboard berwarna yang lebih jelas yang menunjukkan ada construction di hadapan. Cuma ini dia dipacakkan yang ni dah dekat 2 bulan 3 bulan lah. Cuma tengok progress dia orang buat construction tu dah start ke belum. Kalau ikutkan macam baru-baru ni aku lalu 2-3 minggu lepas rasanya macam belum. Kita tengok sebab aku dah seminggu tak balik. Oh, ada tak perubahan? Okey, nampak macam ada sedikit perubahan. Okey, ada perubahan ke? Okey lah, nampaklah macam ada dia orang dah start menambah tanah sedikit, ataupun dia dah gemburkan tanah. Dia cuba ratakan. Cuma tak nampak ada beberapa perkara serius yang berlaku, yang mana progres dia agak perlahan untuk pembinaan jambatan ni. Mungkin dia nak pastikan keadaan tanah tu stabil kot. Kalau tengok sini ada tanah pepaya, ni ada kawasan pepaya ni. Tak tahu macam mana dia nak buat. Mungkin dia akan tambah lagi, bagi besar ataupun bagi tebal lagi struktur permukaan jambatan tu nanti. Tak tahu. Kalau tengok sini dah ada sedikit elektrik punya point. Ada progres lah, cuma dia agak perlahan. Kalau ikutkan dia nak siap dalam 2029, 2028 lagi 2 tahun. Sekarang 2026, 7, 8. Aku rasa dalam 2028 kot katanya dia siap. Dan tengok balik dia punya signboard tu. Okey, so tak ada apa perubahan untuk progress projek jambatan hidupan liar. Sebenarnya tak sabar sebenarnya nak tengok jalan ni, jalan baru kan, jalan atas. Dia berbeza sikit daripada jalan-jalan yang ada. Kalau kebiasaannya jambatan itu digunakan untuk rintasan hidupan liar, yang kali ni jambatan tu menjangkaui laluan hidupan liar di bahagian bawah. Jadi ada unik lah sikit kat situ. Alright, so kita teruskan perjalanan kita. Nampak gaya minyak dah tinggal 2 bar. Ini mungkin kena isi dekat Nita kot. Isi Nita lebih kurang dalam RM12 lah. Menangkan minyak RON 95 pun dah makin naik sekarang ni. Tapi kita kekal dengan subsidi RM1.99. Kita masih lagi dapat merasai subsidi RM1.99 lah. Okey, kita sambung perjalanan kita. Kalau ada benda yang menarik dapat. Alright. Okay guys, alright guys, selamat petang guys, selamat petang guys, selamat petang, selamat petang. Okay, alhamdulillah dah sampai dekat Mesir sekarang, di Kampung Pengkalan Batu. Yeah. Okay, layan nasyid di petang hari ya, memang sangat mengasyikkan. Nostalgia nasyid lama-lama. Nasyid yang paling aku minat lah Rabbani. Semenjak daripada arwah Asri Ibrahim meninggal dunia, Rabbani dah hilang serinya. Namun begitu penggantinya okey saja. Tapi tak ada roh nasyid tu, dia kurang kuat. Bila mana arwah Asri meninggal dunia dan Rabbani pun dah mula slow down sikit. Still lagi dah ada aktif menyanyi apa semua, dah buat album baru semua. Tapi still orang kata tak boleh nak kata memenuhi ruang kosong kehilangan Ustaz Asri Rabbani tu. Jadi lagu-lagu dia menjadi peneman kepada aku, penguat semangat di sepanjang perjalanan hidup. Daripada tahun 2009 beliau meninggal dunia sampailah sekarang. Ibarat macam roh Ustaz Asri tu masih ada lagi lah. Kira macam aku dulu memang sangat-sangat idola dengan Asri Ibrahim ni. Memang kalau nasyid tu soalan suara nak jadi macam dia lah. Dia penguat lah, penguat semangat nasyid. Macam kenapa aku minat nasyid sebabkan oleh Rabbani lah. Ok, so petang hari kita berjalan di waktu petang. Oh, dia duduk tengah-tengah ke? Oh tak, ada masalah ke ni? Apa masalah? Tak tahu, bawa apa ni? Berdurian ni. Oh, ada orang jogging lah di petang hari di laluan ini. Oh, aku lepas daripada puasa tu tak pernah jogging. Sekali jogging hari tu terus demam. Aduh, tak tahu lah. Steady bang, berjogging. Oh, ada kereta. Masih ada kereta tu. Ada kereta kot, mesti punya tu. Dia dah mundur tu. Ada lembu.
Ni kalau kau tanduk ni mampus. Jalan. Besar gila lembu lah. Siul lah. Ini apa ni? Bison, red bison. Bagi lembu jalan dulu. Okey, steady. Kalau kita kacau dia orang, boleh mengamuk. Oh, ada lagi lah. Ada lagi. Ada lagi. Oh, dia relax, steady. Tapi kesian lah pada yang jogging tu. Macam mana pada yang jogging tu nak menempuh lembu tu. Okey. Oh, beriadah sambil mancing ikan. Baik lah. Dia lembu ni, dia ada kadang-kadang dia ada masa dia naik minyak tau. Dia boleh kejar orang tau. Ada masa-masa dia naik minyak, dia kejar orang. Ada masa-masa dia okey. Jangan buat hal. Kena tanduk sisi hidup. Okey guys, sekarang dah pukul 6.30. Alhamdulillah sampai mesin sekarang ni. Kita nak gerak ke rumah, ride, solo ride bersama dengan Y16ZR dan juga Hero 13. Walaupun Hero 14 sudah nak memunculkan diri, nak dilancarkan tidak lama lagi, tapi Hero 13 ni still lagi baru. Alhamdulillah. Tapi aku sangat suka lah Hero 13 ni. Dapat memberikan kepuasan vlogging dan harapnya dapat berkekalan selama beberapa tahun yang mendatang, insyaAllah. Alright. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.